Alright gang, selamat petang. Jadi sekarang ni dekat depan aku ni ada sebiji NVX V2. Apa dia buat datang dekat Roy Garage. Kau tengok dia punya handle. Yang ni dah siap dah, cun-cun. Dia potong handle. Kau tengok rapat untuk NVX V2. Dia dah teracun dah, dia tengok dekat TikTok. Dia cakap memang smart kalau NVX potong handle. Kita tengok lah senang cerita kan. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Okay, kau tengok belakang. Rapat cun-cun Memang rapat cun-cun. Tengok tepi sini. Kemas bos. Ada korang mana nak buat NVX bagi handsome macam ni, nak bagi nampak kemas, nampak tip-top, solid motor korang, datang dekat Roy Garage. Bang, depan sangkut ke? Ini biasa soalan yang orang selalu tanya. Kalau dah turun rendah-rendah macam ni, tak sangkut ke? Boleh corner kiri kanan ke? Boleh lock handle ke? Boleh bang, tak ada masalah. Jom kita tunjuk. Ini kita pusing habis. Dia tersentuh sahaja. Tengok pada fairing juga. Ada fairing yang tak sangkut, ada fairing yang sangkut. Sini pun sama juga. Nampak? Cun-cun bos, tak ganggu langsung pun. Jadi macam mana geng? Jom kita tengok daripada depan macam ni. Solid ke tak solid? Kita tengok daripada sini pula. Macam mana? Ngam ke tak ngam? Nampak? Macam ni bos. Memang handsome. Mana nak buat NVX potong handle, nak nampak solid motor korang macam ni? Kasih Roger, okay?